Cikgu nak beritahu peraturan kelas cikgu. Kalau cikgu sebut hello hello, kamu sebut hi hi. Boleh? Hello hello. Hi hi. Hello hello. Hi hi. Okey. Okey, dua suku kata tu. Okey, contoh. Ni gambar apa? Baju. Macam mana eja baju? Siapa tahu? Tak tahu? Okey. Eja baju macam ni. Sebut. B-A-Baba. Baju. Cikgu sebut, kamu ikut, okey. B-A-Baba. B-A-Baba. J-U-Ju-Ju. J-U-Ju. Baju. Baju. Okey. Kenapa cikgu kata dia ada dua bunyi? Sebab, contoh. B-A-Baba. B-A-Baba. Kena tepuk. Last sekali. B-A-Baba. B-A-Baba. J-U-Ju-Ju. J-U-Ju-Ju. Baju. Baju. Pandai. Macam J-U-Ju-Ju. J-U-Ju. Baju. Baju. Okey, pandai. Okey. Gambar lain pula. Ini nombor berapa? 5. Macam mana eja 5? Okey. Macam ni. L-I-Lily. Sama-sama tu tepuk. Okey. L-I-Lily. L-I-Lily. M-A-Mama. M-A-Mama. 5. 5.